Kira utusan pu malaikat pu rasul utusan rasul ron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang tu kusebarkan dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nan asli Ahmad. dari mana Ahmad yang? Malaikat juga. Kira tu sebelah ini. Umur beluan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dihindarkan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah watai urang kira menjadi semua hal yang kandungan watai masalah yang dunia kumlake dunia. Kumlake dunia. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajang. Truk lo belang tu tron. Si ribe perto le hijriah kong tiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk belang tu Pejek le. Bak DP dah lepas betul Bak DP 8 padi bukan 8 tak. Ha. Lahir long Tun tripe Tikuruto 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro ni utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Jangan lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa iblis. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran gantung. Yang dia utusan rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kacil seperti itu. Anak yang mudang Nabi. Memangnya. Anak mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. Karena elong gebite elong Pat ron sehingga nepegah yani permohon pat ada dasar puah. Itu dasar nikah lek mereka. Pajan. Wate umulung Momo yani padu jeno. bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak je itu anak. Ha kada pegah hanaji he pun apa. Bukan enggak? Kan mesti baik mesti kan boleh ke apa betul. Jadi nak lakoi mesti hang sang lo hang dale. Mesti memang ji hang lakoi lo tiap terima yang dagai. Baik neng aku ron utusan rasul. Malay tu. Hang lek dulu. Hana Malay dah. Jangan lek. Daripada lu murka orang kiamat lebih baik ke Malaysia. Yang Malay kampung-kampung tu duduk ya. Duduk buat kanjai. Ya ije kan hamale. Hai ibu. Menya ifham Al-Quran. Nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran hamale. Kira nak faham. Insyaallah yang betul. Baik insya-Allah punya utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan orang terpilih. Simple ke ije. Baik je. Nya ije tengok kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti ya ije itu. So aja. Mesti draw kakak ije. Menurut roh buah. Mesti kakak ije. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang kakak ini apa jodoh. Ji tai je mempupu dai je. Yang kon pu dapat deh. Ya kan? Utusan rasulnya urung pilihan. Memang lo kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw ke? Ya. Bukti je aturan kamu mudah hai memang belum. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari kamu memang belum bayar. Apa peng? Jino anak pe. Kan 4 peng. Anak pe. 4 peng di Arab nak bukan awak kirim 4 peng. Kali dari balik. So dari BNI kirim Jakarta. So yang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman man. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Nduri Jokowi. Hai terjalung baru. Saya jadi Jokowi baru. Nah, kan apa? Nah, si buka berita. Pegang yang itu. Balik-balik. Ansuran Honda apa aja? 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh dengan tempo 5 bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Datuk kan? Minta peng berjuta tengah, duit tengah.
Mana jut. Jeut. Untuk dia lom tu. Hai nak pegah peng pak pemerintah rumah 50 miliar peng ro na. Ngan tahu dah. Ada ni baju ke? Mana bayu? Yang terduh hutang kan kiran? Pergi dari balik. Ijak legok cik. Tojok je. Apa aku pegah rumahnya, pegah tu tentang ijak long. Ana ada urusan ni. Kasih pegah aja.